Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi kek pisang. Ni pertama sekali saya nak pergi tengok pisang yang telah atuk saya ambil. Ni saya tutup guna kain sebab kalau tak tutup nanti ada binatang gigit dan pada akhirnya pisang ni tak boleh dimakan. Sebab apa? Dalam dia tu penuh dengan ulat. Kalau ditutup macam ni, okey je nanti pisangnya. Saya tengok pisang ni dah banyak yang matang, jadi saya fikir lebih baik saya buat kek pisang. Sekarang mari kita mulakan dengan bahan yang kering dulu. Di sini saya menggunakan 1/2 cawan tepung gandum. Tak kisah nak guna jenama apa pun. Kita ayak terlebih dahulu tepung tersebut. Nah, ni dia punya setengah lagi. Sama kita ayak. Ni kita ayak bagi elak ada benda asing ataupun tepung tu berketul. Next, di sini saya menggunakan 1 sudu baking powder. Sama kita ayak. Lalu, saya juga menggunakan 1 sudu baking soda. Ni bahan wajib ya. Harus ada, kalau tidak tak naik nanti keknya. Kemudian kita gaul rata bahan kering kita ni sehingga sebati. Baiklah, yang ni kita ketepikan dan sekarang saya akan beralih ke pisang. Untuk pisang ni saya menggunakan lebih kurang 5 biji sahaja sebab saya sedia sedang macam ni. Kalau anda gunakan pisang yang saiz yang besar macam pisang tanduk ke pisang apa ke yang besar-besar tu, 1 biji ataupun separuh je dah cukup. Untuk hari ni saya gunakan pisang kapas. Siapa pernah makan pisang kapas? Pisang kapas ni memang sedap, wangi sangat dan manis sangat. Sesuai lah untuk dibuat kuih-kuih ataupun kek. Lalu pisang yang telah dikupas, saya masukkan dalam pengisar ataupun blender. Lalu saya juga masukkan ataupun pecahkan 2 biji telur. Jadi kalau anda gunakan resepi saya ni memang tak guna telur yang banyak, 2 biji je dah cukup. Kalau orang lain mungkin 5-6 biji kan, macam saya tak perlu. Lalu saya masukkan 1 cawan gula. Kalau nak kurangkan pun boleh. Minyak masak 1 cawan. Lalu kita kisar 5 minit. Kemudian kita tuangkan ke bahan kering kita tadi tu sambil digaul. Tak ada teknik khusus bolak-balik ke apa ke. Suka hati nak gaul macam mana pun. Jangan pening-pening, okey? Korang nak gaul macam mana pun tetap jadi. Tak ada jadi kembang ke apa ke, tak ada. Normal macam kek biasa yang anda beli dekat kedai tu. Nah, lebih kurang seperti ini. Pastikan anda gaul sehingga ia tidak lagi mengumpal atau berketul tepung tu. Lebih kurang macam ni lah. Sekarang mari kita masukkan ke dalam loyang. Ni loyangnya saya letakkan baking paper dulu sebab saya guna loyang jenis yang macam ni. Anda kena terlongkop dulu baru boleh keluarkan. Sebab loyang yang biasa saya guna tu anda tahu kan, yang dah ikut saya tahulah. Saya suka guna loyang yang senang, yang boleh cabut sendiri tu. Saya dah cari, dah kudu kilir entah ke mana agaknya loyang tu pergi. Tak tahulah letak ke mana. Dan untungnya saya ada loyang yang ni, jadi saya guna loyang 4 segi ni lah. Lalu untuk bahagian atas ni saya hias dengan pisang, potongan pisang. Anda hirislah tipis-tipis dan susunlah ikut kreativiti masing-masing. Nah, lebih kurang macam ni lah. Kalau atas dia tu anda nak letak kismis ke coklat chip ke, silakan. Macam saya nak buat kek normal je. Jadi saya akan bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 40 ke 50 minit bergantung pada oven masing-masing. Ni dia dah siap dah pun. Nanti anda boleh sentiasa cek lah dah masak ke tak. Cara nak cek, nak tahu dia dah masak ke tidak, anda ambil lidi lalu anda cucuk. Macam ni Kalau misalnya adonannya tidak melekat dekat lidi, maknanya dah siap dah tu kek anda. Boleh keluarkan daripada loyang. Ni saya tak ada tunggu sejuk ke apa, maklumlah tak menyabur. Kalau anda menyabur, tunggulah sejuk dulu. Ni saya nak keluarkan daripada loyang, saya nak tunjuk kepada anda. Nah, ni dia kek pisang kita. Tu, crispy di luar tapi tetap moist di dalam. Saya paling suka kalau buat kek, atas ataupun luar dia tu crispy, dalam dia tu masih lembap. Sekarang saya akan potong dan kita akan lihat dalamnya.
Kalau misalnya anda jenis yang tak suka atas dia tu garing, anda boleh jaga api lah. Maksudnya boleh kurangkan api tu 180, mungkin boleh jadi ke 150 ke 160. Jadi nanti atas dia tak adalah garing macam saya ni. Kalau saya memang sukanya macam ni ha. Sedap makan. Crispy di luar dan lembut dan moist di dalam. Tuh. Jadi kan? 2 telur je. Tak perlu pening-pening nak fikir nak guna telur yang banyak. Ataupun nak kena mixer ke apa ke, tak perlu. Guna je blender. Tuh. Sekarang saya nak potong. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan? Bahannya pun mudah. Cara membuatnya juga mudah. Tak perlu mixer ke apa ke. Bahannya pun sikit. Jadi lepas ni tak perlu lagi beli dekat luar. Guna resepi ni, confirm jadi. Kalau suka jangan lupa tekan like. Jangan lupa subscribe for more video, sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi kek dan resepi kuih lainnya. Jumpa lagi di next video dan jangan lupa untuk cuba. Bye bye.